Ibu seorang peguam diriman penghargaan hingga anggota polis tahan sesuai. Rasuah ialah penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Ia nampak kecil tapi kesannya sangat besar. Rasuah bukan sekadar salah tapi juga pengkhianatan terhadap negara. Beri hadiah niat tak baik, harap dibalas dengan layanan mesra. Rasuah itu perbuatan keji dan jahat. Musnahkan negara, hancurkan bangsa. Weh, nanti kan waktu pilihan raya, kau jangan lupa undi aku tau. Kalau kau undi aku, nah. Ini tak kena ni. Aku perlu siasat. Ya. Tadi Syirah bagi untuk kita undi dia pilihan raya nanti. Tapi ni bukan kira rasuah ke? Aduh, cepat sikit tu boleh lah ni. Mantap dulu nanti kita dapat habuan dulu nanti. Kamu berdua betul ke Syirah bagi duit kepada pengundi? Kami tak tahu madam. Kami cuma tolong kempen je, madam. Wan, Ya? nak tanya pasal Syirah tu. Saya syak Syirah bagi duit kepada pengundi. Tak lagi buat. Terkejut kita. Oh iya ke? Nanti saya siasat pasal Syirah tu. Ya? Syirah, sedar tak yang bagi rasuah ni salah? Saya cuma nak menang, madam. Saya tak fikir jauh. Pemimpin sejati tak guna jalan singkat. Kamu perlu tunjukkan nilai murni, okey? Selepas siasatan kami sebulat suara, terpaksa menggugurkan nama awak Syirah. Rasuah telah memberi kesan kepada kemerosotan ekonomi negara. Rasuah menyebabkan pembaziran sumber, ketirisan dana awam dan menjejaskan keyakinan pelabur asing sekaligus menghalang pertumbuhan ekonomi. Hancuran integriti institusi. Rasuah melemahkan sistem pentadbiran dan keadilan, menjadikan institusi kerajaan tidak berfungsi dengan berkesan serta menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap pihak berkuasa. Sekian, terima kasih. Rasuah adalah penjenayah. Boleh lakukan perubahan, perangi rasuah.